wasallam. Maka kita apabila kita ada keluarga dan kita mungkin ketua keluarga, ibu dalam keluarga, isteri, adalah untuk kita berikan penumpuan dan fokus yang lebih terhadap 10 malam terakhir ini. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita nak bincang satu isu tentang Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Mungkin dalam tajuk yang agak biasa, klise, semua orang yang bincang, kita baca Quran dan kita itu dan ini. Saya cuba untuk pada penghujung kita akan bincang satu isu tentang Quran, bagaimana Quran membentuk pribadi kita. Pertama, apabila kita deal dengan Quran, ialah kalam Allah Azza wa Jalla. Tidak ada benda yang lebih besar dalam hidup ini melainkan kalam Allah. Kita mungkin belajar, terutama kalau katakan orang yang belajar pengajian Islam, ada belajar tentang fiqh, dia akan quote perkataan nama-nama yang hebat. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Al-Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Ibn Shihab az-Zuhri. Nama ni tokoh-tokoh yang besar. Kadang-kadang perkataan mereka hebat, tapi kita tak boleh mengangkat perkataan manusia lebih daripada perkataan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah bulan Quran. Berulang kali saya sebut dalam kuliah di sini, kita katakan syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini adalah Ramadan, adalah bulan Quran. Jadi kadang-kala kita tahu di dalam sunnah dalam bulan Ramadan ini kita baca Quran. Kita baca Quran. Tetapi sunnah itu Nabi SAW dalam record Nabi mengkhatamkan sekali dalam Ramadan Al-Quran. Dan Nabi pergi berjumpa dengan Jibril alaihi salam untuk semak bacaan Nabi. Fi kulli lailati Ramadan, dalam hadis, pada setiap malam Ramadan Nabi jumpa dengan Jibril, Nabi baca depan Jibril, Jibril semak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak boleh untuk baca dalam Ramadan ini. Dalam Ramadan ni Nabi baca punya banyak, boleh. 3 kali Nabi nak khatam, 10 kali Nabi nak khatam, Nabi tak ada masalah. Sedangkan Quran itu turun dekat Nabi. Allah kata dalam suratul Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami kumpul kat dada engkau Muhammad, kami yang akan jaga. Nabi duduk saja Nabi boleh baca. Tapi kenapa Nabi buat sekali ya? Sebab di sana ada rahsia, beberapa rahsia yang disebutkan oleh para ulama. Kita deal dengan Quran daripada segi bacaan. Manusia dia ada pada peringkat level dia. Ada orang yang membaca Quran dan kemudian dia merangkak bacaan Quran dia. Ada orang yang boleh baca Quran, dia agak sederhana. Ada yang boleh baca agak laju. Tapi bagaimana kita nak membaca Quran? Saya ingat kebanyakan orang di Malaysia lah, terutamanya orang beragama Islam, saya ingat untuk capai kepada 50% fasih baca Quran ni payah. Betul tak? Payah. Antara mangsa kita, sebahagian besar daripada kita penghapusan tulisan Jawi. Dan dia ada kesan. Tapi itu pun bukanlah satu benda yang besar untuk kita katakan bahawa oleh kerana penghapusan Jawi maka kita tak boleh baca Quran. Ramai berada di negara China sebagai contoh. Kalau kita tengok, dia orang yang tak boleh bercakap Arab, bahkan tak boleh untuk bertutur perkataan Arab yang simple. Tapi bila membaca Quran, ada satu program yang dikendalikan oleh Syekh Fahadil Kandari. Dia pusing satu dunia mencari orang-orang yang bukan, orang-orang ajam, orang-orang yang bukan boleh berbahasa Arab. Pergi ke Turki, pergi ke China, ke tempat-tempat orang yang tak boleh cakap Arab. Bahkan saya attach, saya tengah buat PhD dan habis PhD akan mengajar di UIA. Dan apabila kita kat sana, kalau tuan-tuan tengok, pelajar yang belajar bahasa Arab sekalipun datang dari negara Cina, tak lepas dia cakap Arab. Sebutan dia, nak dia suruh cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun Arab,
suruh cakap tentang power, dia tak boleh sebut P, dia sebut B, power. Dia cakap tentang power, ish al-power. Dia kata hada quwwah. Oh la, hada lissa power, hada power. Dia tak boleh. Tapi bila it comes to Al-Quran, mereka fasih. Sebab itu apabila kita cuba nak cadangkan satu alasan, kita berdiri depan Tuhan, kita kata, aku ni ya Allah bukan orang Arab, tak boleh baca Quran. Rasa-rasa kita lepas tak dekat depan Tuhan? Macam kita MC lah, ataupun kita cuti, sekali supervisor ataupun bos kita tanya, kita rasa lepas ataupun tidak benda tu? Kantoi ke tidak? Apatah lagi Allah yang mengetahui yang awal, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Dia tahu tentang usaha kita. Sebab itu di akhirat Allah tak tanya kat kita. Di akhirat Allah buka rakaman kehidupan kita. Kadang bila kita sembang dengan orang, kita cerita kat dia, kita boleh ubah cerita tentang kejadian yang berlaku. Tetapi bila Allah buka video kehidupan kita, dia akan memberi maksud yang sebenar sebelum, ketika dan selepas. Oh, saya terlupa benda ni ya Allah. No, tengok dulu sebelum kau jadi apa? Betul ke kau lupa? Selepas tu betul ke yang menggambarkan engkau lupa? Kita tak ada jalan. Sebab Allah tutup mulut kita. Allah tak bagi. Mulut ini adalah yang tidak bertulang tetapi paling banyak menipu. Allah kata dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari ini, nakhtim, datang perkataan khatam. Nanti hujung ni kita akan ada program, selalu akan buat khatam Quran. Maksudnya habiskan Quran. Al-yawma nakhtim, kami akan khatamkan penggunaan nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka tak bercakap. Wa tukallimuna aydihim, bercakap tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, di atas apa yang mereka lakukan. Maka apabila kita deal dengan Quran, pertama dia ada isu orang nak belajar Quran. Adakah orang habis baca Quran 1 bulan 30 juzuk lebih baik daripada saya ustaz baca 3 juzuk? Saya ambil 10 hari nak habis 1 juzuk ustaz. Tak semestinya. Ada orang yang baca Quran, kadang dia baca dengan banyak salah, dengan tidak cermat, dan dia pun tak faham apa yang dia baca. Sudah tentu satu orang yang menghabiskan 1 juzuk 10 hari, dia ambil Quran, dia baca alif lam mim. Orang ajar dia alif lam, tak lam tu berapa harakat. Oh, dia ulang balik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi kata, "Wa may yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bihi wa huwa syaqan 'alayhi." Siapa yang baca Quran dia merangkak kerana berat dia nak baca, falahu ajran. Kita baca alif lam mim, sangkut, ulang lagi sekali alif lam mim, betul. Setiap kali ulangan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala, 2 pahala. Pahala baca, pahala susah. Dalam Ramadan Allah Ta'ala gandakan sehingga 10 sehingga kepada 700 kali ganda. Setiap kali kita membaca 1 huruf pula, Allah kata dapat 2 pahala, pahala baca, pahala susah, betul? Kiraan lain pula Allah kata lain. Nabi SAW janji lain. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap huruf yang dibaca itu ada 10, ada 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan digandakan menjadi 10. Sebab tu nak masuk syurga dengan rahmat Allah melalui buat amal salih ni, kadang-kadang nak buat kira matematik dia. Kalau katakan kita berakhir di neraka, payah sebenarnya. Sebab kita malas untuk faham agama. Aku buat ini, aku susah. Dan agama tak menyuruh kita. Agama tak menyuruh kita untuk buat semua benda complete package untuk masuk ke dalam syurga. Macam kita beli kereta, kita beli satu barang. Selalu macam kereta lah, dia ada
dia ada banyak varian, betul? Ada yang harga sekian, harga dengan sisi yang sekian. Ada yang macam mana kemasan dalaman, interior itu dan ini, eksterior. Beza. Harga pun berbeza. Ada orang yang datang kepada Allah dalam keadaan yang dia boleh itu sahaja. Allah tetap masukkan dia dalam syurga. Tapi tidaklah seperti mereka yang berjuang bersungguh-sungguh. Bagi kita nak baca Quran, kita buka dan kita dengar orang baca Quran, kita ikut sikit-sikit. Tapi kita tak pernah berhenti, non-stop kita berusaha. Itu adalah lebih baik bagi satu orang yang membaca Quran. Dia baca depan orang, habis baca dan semua keadaan dia baca, tapi dia tak rasa apa. Ketika salat dia belakang imam, ini waktu-waktu cuti, kadang-kala tuan-tuan pergi kepada belakang imam yang menyebabkan kita salat, kita ada khusyuk. Kita ada khusyuk. Dan bukan imam yang kemudian nak bagi kata bagus imam ni, cepat. Akhir sekali kita pun tak rasa apa. Ramadan dia tak datang 11 bulan, dia datang 1 bulan. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, dia pun datang satu malam dia setahun. Dan yang mana kita perlu cari, Nabi suruh cari 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Jadi untuk dapat, ketika itu Allah gandakan demi gandaan. Tadi baca Quran dapat 2 pahala. Baca setiap satu huruf, Nabi kata bukan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Gandaan jadi 10. Dalam Ramadan diganda menjadi 700, sehingga kepada gandaan yang Allah Ta'ala suka nak bagi. Kepada di dalam malam ataupun Lailatul Qadar itu, gandaannya seperti 83 tahun, 1000 bulan. Sebab tu bila kita balik kepada Tuhan, kita akan tengok orang-orang yang membaca Quran, orang yang buat amal saleh ini, kadang-kadang dia datang kepada Tuhan dalam jumlah yang sangat besar. Kita pun insya-Allah terkejut dengan mana datang. Kerana Lailatul Qadar. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi ni dia adalah Arab Badui. Arab Badui. Yang dia bukan ada yang tak bertamadun pun dia ni. Apa yang berlaku? Dia jumpa dengan Nabi, tanya soalan yang sangat basic. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni amarah ni arahkan kepada aku apa yang wajib ya? Salat yang wajib apa?" Rasulullah kata 5 waktu sehari semalam. Puasa Ramadan itu saja. Ila an tatawwa'a fiha, melainkan engkau nak tambah, dia kata Nabi. Dan kata Nabi SAW kat dia, dan kemudian dia kata, okey, aku nak balik, aku nak salat yang wajib, aku nak puasa yang wajib. Itu ya. Soalan dia yang last, masuk syurga tak aku? Dia minta kunci awal, masuk syurga tak? Rasulullah tengok dan Rasulullah senyum. Dia patah balik, Rasulullah jawab apa? Dakhalal jannata in sadaq. Aku janji dia masuk syurga kalau dia benar. Dengan hanya menjaga yang wajib. Salat 5 waktu. Kita jujur terhadap diri kita dan orang di sekeliling kita. Berapa ramai yang tidak menjaga salat 5 waktu? Berapa ramai yang tak menjaga salat 5 waktu? Berapa ramai yang apabila subuh dia boleh bangkit untuk sahur, tapi dia tak salat subuh? Berapa orang yang tidak merasakan bahawa dia tak terbeban dengan 5 waktu? Saya bukan untuk mengkritik orang lain, kepada diri kita sendiri. Tidak ada benda, kalau tuan-tuan boleh, katakanlah Quran ini, kita hanya mengambil yang wajib sahaja. Fatihah wajib lah nak bersalat. Tapi tuan-tuan boleh jaga. Tarawih, orang boleh penuhkan masjid, tetapi orang tak mampu untuk memenuhkan subuh. Sedangkan untuk dibandingkan subuh dan juga tarawih, tak ada perbandingan. Subuh adalah fardu, tarawih adalah sunat. Sebab tu saya dulu cakap, kita pening dengan sebahagian negeri dan pembuat undang-undang negeri apabila mengeluarkan dikri daripada istana supaya salat tarawih 20 rakaat, tapi dikri istana tak keluar untuk salat 5 waktu.
diwajibkan bagi umat Islam dan sebagainya untuk solat 5 waktu, dia tak keluarkan. Sedangkan daripada tuan-tuan dan puan-puan tak perlulah menjadi pengkaji dalam agama Islam. Gunakan simple minded kita. Kita push untuk benda sunat, tapi kita tak menyentuh tentang benda wajib. Dan Quran yang kita baca tadi, sama ada kita merangkak ataupun kita pergi kepada, kita ambil baca. Katakan 10 hari kita dapat 1 juzuk. Hari ini kita baca 2 muka. Kita perlahan tengok apa yang Al-Quran ini sedang berbicara dengan kita. Al-Quran, dia bila kita ambil Al-Quran itu kerana dia sedang berbicara dengan kita, kita akan faham. Macam Allah sedang berbicara dengan kita. Orang berjalan di atas perjalanan dakwah untuk mengingatkan. Semua di kalangan kita pendakwah. Kata Al-Hasanul Banna rahmatullahi alaih, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dia adalah pendakwah. Kita akan ditanya tentang urusan itu. Bukan tuan-tuan dan perempuan mesti berdakwah macam ni. Tak. Ada orang yang mungkin dia cari satu hadis, dia buka Sahih Bukhari, dia copy paste daripada Sahih Bukhari satu hari, dia letak kat grup yang dia ada. Yang grup kan dah sampai 30 kan. Serabut dengan grup saja. Dan kemudian dia bagi ke ahli keluarga dia, kat kawan-kawan dia. Itu cara dakwah dia. Dan orang yang berada di bawah dia, dia menyembang, dia selitkan perkataan. Kerana apa? Dia menyayangi Allah dan Rasul dia. Sebab tu ada sahabat jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Nabi tak jawab. Nabi kata, ma'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat? Dia kata, aku menyiapkan, inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbullaha wa rasuluh, uhibbullaha wa rasulah. Aku sayang Allah dan Rasul. Dan Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau sayang. Sebab tu berkawan di dunia ni bawa ke akhirat. Kita dibangkitkan nanti dengan orang yang kita dekat dan orang kita sayang. Kaki buat maksiat, itulah yang kita bangkit. Kita takkan bangkit dengan orang yang orang yang saleh. Nabi sebut. Sebab tu orang yang sentiasa dengan Quran, dia, saya nak sebutkan, apabila kita katakan kita nak jadi orang agama, bukan bermaksud orang agama ni dia jalan pandang bawah, di apa tiang kat depan pun terhantuk. Dah. Orang agama dia bukan gambaran salah kepada orang masyarakat kita faham. Orang agama dengan dress code dia yang biasa. Orang agama dengan cara cakap dia antara dengar tak dengar cakap dia. Tak. Sebab itu mereka yang berinteraksi dengan Quran, perangai dia lain. Di zaman awal, ini geng-geng, bahasa kasar kita, geng-geng poyo je yang bila dah jadi orang agama, pakaian dia mesti berbeza, cakap dia ana anta. Sedangkan dia cakap ana anta, taklah salah kan. Tapi kadang inkonsistensi berlaku. Ana anta, Syekh ana macam ni, kadang-kadang dia pun tak tahu. Anta rasa dia nak cakap saya kata, saya rasa dia anta kata, enta nak cakap ana ke anta ni. Tapi bila dia sembang, dia tak pakai huah-huah. Kan dia dalam bahasa Arab huah untuk lelaki, ya untuk perempuan. Tapi bila dia juga. Tapi bila dia merasakan kalau kata ganti diri itu ana dan anta, seakan-akan ahli syurga dah dia. Bila orang gunakan ayu macam neraka sungguh kau ni. Tak. Itulah dia punya pemikiran yang ada. Agama cuba untuk dipakejkan dengan penipuan begitu. Dan itulah juga kepada orang-orang agama yang pergi berjual beli. 2-3 hari 2-3 menjak ni nak raya. Jadi orang pergi jual lah barang-barangan raya, terutama pakaian. Kalau nak beli bila yang jadi modelnya itu ustaz, sepertilah membeli baju itu berpahala.
Kalau artis yang biasa macam cantik-cantik lah juga, kadang berkualiti lebih, tapi yang ini ustaz pakai. Orang agama tak begitu. Bila kita baca Quran, attitude kita berbeza. Attitude kita berbeza. Saya tertarik, semalam saya bentang, saya ada kita seminar, saya bentang tentang asas tafsir Al-Quran. Di dalam sejarah sahabah, dia ada schools. Dia ada school of thought yang kita panggil sebagai mazhab. Dia terkesan dengan siapa yang menjadi rujukan mereka. Dia ada mazhab tafsir di Mekah, di Madinah dan di Iraq. Ini 3 tempat utama dalam dunia Islam selepas perluasan kuasa pasca pemerintahan Umar Al-Khattab. Di Madinah diketuai ataupun dipelopori oleh satu orang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia juga digelar dengan Sayyidul Qurra. Di Iraq ada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat kurus. Di Mekah dia ada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi menariknya, Abdullah bin Abbas dia melahirkan ramai anak murid yang mempunyai satu perwatakan yang dia hebat, tapi dalam urusan dunia sinikal dia. Ada 2 orang tokoh yang besar anak murid dia, nama dia Sa'id bin Jubair dan Taus bin Kaysan. Taus bin Kaysan. Sa'id bin Jubair, dia ni terlibat dengan politik. Dia bukan jadi politician, tak. Tetapi dia tak boleh bersetuju dengan pemerintahan Umayyah ketika itu. Sa'id, dia bertembung dengan satu orang tokoh besar, gubernur, panglima tentera di zaman Umayyah, nama dia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Arab ni, dia ada 2 perangai kat Hajjaj ni. Pertama, orang agama, bila dia bergaduh, dia melampau. Jahat dia lebih daripada syaitan, sungguh. Dan yang kedua, dia adalah Arab. Arab ni memang antara hobi harian dia berperang. Sebab itu, kalau siapa yang membaca, dia sikit dia akan perang. Dan dia bukan perang. Contoh, di Jordan masih lagi ada tabiat ni. Apabila satu kabilah berkahwin dengan kabilah yang lain, di mana dia tak boleh masuk, instead of dia ambil balik anak dia tu, perempuan tu, daripada dia simpan di dalam rumah dia, dia akan ambil pasangan tu, dia bakar kedua-duanya untuk menjaga maruah kabilah. Dan bila dia perang, kita akan tengok kenapa ada isu harta rampasan perang. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran Suratul Anfal. Suratul Anfal maksudnya surah rampasan, harta rampasan perang. Sebab ketika itu dalam peperangan Badar, harta rampasan perang. Arab bila dia berperang, dia akan bawa satu rumah. Dia akan bawa anak-anak dia, isteri-isteri dia, harta-harta dia, sebab dia rasa overconfident. Aku pergi, aku akan bawa balik harta aku balik, dan harta mereka aku bawa sekali. Itu tabiat Arab. Siapa baca dalam kisah peperangan Nabi, kita akan tengok setiap tahun, dan bahkan kadang setiap tahun itu ada 2-3 kali peperangan. Sebab Nabi terpaksa defense diri Nabi, bukan Nabi nak pergi perang. Jadi Hajjaj, bila dia perang, dan kita tengok perangai itu ada sampai hari ini. Bulan lepas kita akan tengok kepada decree hukuman mahkamah tertinggi Mesir terhadap presiden yang dijatuhkan Dr. Muhammad Mursi. Dalam judiciary Mesir, apabila untuk membunuh, hukuman bunuh kepada seorang, dia mesti mendapat tanda tangan dan persetujuan mufti dar, dia panggil mufti diar, mufti tertinggi Mesir. Dulu Ali Jumu'ah, sekarang Dr. Ahmad Syauqi. Isu dia isu politik, yang mana kadang-kala orang tu dah mati, tapi tuduhan baru dibuat.
Tu hebat Mesir ni. Jahatnya mufti Mesir sekarang, sebelum Ramadan dia telah pun menandatangani kebenaran untuk membunuh Dr. Muhammad Mursi, untuk digantung sampai mati, hanya kerana perbezaan politik. Mufti sebelum daripada dia, Ali Jumaah, siap hebat, dia bercakap dekat tentera Mesir, depan tentera Mesir, di hadapan Sisi ada di hadapan. Aku bermimpi di hadapan Allah, aku bermimpi Nabi SAW minta kamu semua bunuh demonstrator ni. Tu main mimpi. Cuba seorang ulama Mesir kata, cuba bangkit seorang, aku mimpi Nabi suruh bunuh hang. Kan main mimpi semua. Jahat orang. Lepas tu saya kata, kalau kata orang agama ni dia pergi kepada jahat, dia lebih jahat daripada syaitan atas isu politik. Dulu pada pemerintahan, siapa yang belajar di Iraq akan tahu, Saddam, semoga Allah ampunlah dia, pada penghujung hayat dia, Qaradawi kata, dia hubungi Qaradawi, dia kata dia bertaubat di atas apa yang dia buat. Saddam kalau dia dia good mood hari tu, kalau dia nak bunuh, antara cara pembunuhan dia, dia masuk dalam mesin pengisar daging. Dia sangat jahat kepada Syiah dan juga Kurdi. Dia bad mood, dia masuk melalui kaki. Dia good mood, dia masuk melalui kepala. Sebab tu tabiat untuk faham satu bangsa, jangan hanya belajar bahasa, dia memerlukan kepada culture. Kan? Sebab tu kita ada janji Melayu, kan? Sebab dia tak boleh belajar bahasa Melayu, dia ada janji Melayu. Janji Melayu dia lambat setengah jam. Kalau tuan-tuan janji Arab, dia lambat 3 jam. Jangan main-main dengan janji Arab. Dia pernah, saya ada NGO di bawah saya, Institut Al-Qayyim sama dengan Mufti Perlis. Mereka pernah datang untuk ziarah kami di Pulau Pinang. Dia datang, dia dah setting apa semua kita buat. Dia ada beberapa 3 orang masyayikh daripada Saudi. Masyayikh daripada Saudi, dia nak datang. Dia kata malam ni kami datang. Petang tu dia telefon, dia dah sampai di Pulau Pinang. Dia berjalan pusing. Kita dah ada tetamu jauh. Kita buatlah, panggil orang, ada catering semua kan. Makanlah ribu juga. Panggil catering tu. Sampai malam dia kata, dia call, Khali ni aku minta maaf, syok berjalan dekat pulau ni. Aku mai besok boleh tak? Tu dia. Kita kata, Datuk Mufti telefon, dia kata, hang mai besok aku panggil polis. Hang jangan datang langsung. Dia kata, dia cakap tak apa, aku datang. Arak ni dia tahu pujuk, dia akan main pujuk lah. Senang. Dia main besok, dia kata, kita kata, balik kau, aku tak mau jumpa. Dia kelang kabut. Sebab dia datang di atas tiket safarah, di atas embassy. Kita halau. Dia kata, ini kau belajar agama lah. Kau janji pada kami dah siap, kau boleh datang besok. Sehingga untuk pujuk kami, dia terpaksa bawa mai Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Dr. Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Jadi dia pengurusi kepada 2 Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dia bertaraf menteri. Arab ni jangan main-main. Dia jahat, satu jahat. Dia tak tepati masa, satu benda. Itu perangai dia. Jadi bila Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ni, dia bergaduh dengan Sa'id. Sa'id ni, Abu Hurairah ataupun Ibn Abbas kata, dia pernah macam ada janji kat dia. Jadi dia sangat sayangkan Sa'id ni. Sa'id ketika dia nak dibunuh, Sa'id dia Hajjaj ni, dia bila dia bergaduh, dia bukan saja bergaduh dengan Sa'id, dia bergaduh dengan Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, anak Zubair ibn al-Awwam. Abdullah bin Zubair kena, dia ambil minjanik daripada luar, dia letakkan minjanik ni plastik besar tu. Dia letak dan dia baling keluar daripada luar Mekah sampai ke Kaabah, runtuh Kaabah. Rebih sebelah Kaabah. Jahatnya dia. Bila dengan Sa'id, Sa'id ini adalah anak murid Ibn Abbas. Ibn Abbas Nabi panggil, kita panggil sebagai turjumanul Quran. Manusia di kalangan sahabah yang paling pakar di dalam Al-Quran. Umar ketika duduk dengan majlis syura dia, kalau ada ayat Quran, Umar saja nak tengok. Umar tanya sahabat-sahabat yang senior, dia tak tahu. Ibn Abbas ketika ada, dia tanya pada Ibn Abbas, apa maksud ni? Ibn Abbas jawab. Umar kata, betul engkau, yang lain semua tak tepat. Ibn Abbas, Rasulullah wafat, umur dia berapa?
tak sampai 20 tahun. Umur dia tak sampai 20 tahun. Ketika zaman Umar, dia tak sampai 25 tahun. Sebab Abu Bakar memerintah 2 tahun. Bermaksud, katakanlah 20 tahun, baru 22 tahun. Tetapi dalam urusan agama, Ibn Abbas telah pun dirujuk oleh Umar. Umar siapa? Adalah khalifah yang kedua. Bukan saja khalifah kedua. Nabi kata, kalau dia ada lagi Nabi, Allah lantik Umar menjadi Nabi. Kalau ada lagi Nabi. Tapi terhenti pada Nabi SAW. Bila datang kepada Sa'ad, saya nak tengok macam mana orang beragama. Sebab kita bila deal dengan Quran, interaksi dengan Quran, dia bukan menyebabkan kita tak apalah, orang pukul kita tak apalah, sabarlah. No. Kita bukan Bible. Bible kata, siapa yang lempang, kita dilempang pipi sebelah kanan, bagi pipi sebelah kiri. Kan kita kata bom macam tu. Tapi Quran kata, uqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangi mereka macam mana mereka perangi kamu. Kita tak ada salah bila kita diceroboh. Kita perlu bangkit, stand up against orang yang menzalimi kita. Tapi kalau ketika itu kita membaca strategi, kita akan kalah, tak apa, kita back off dulu. Waktu ketika kita kuat, kita balas balik. Dan agama tidak mengajar untuk tunduk, saya ni orang agama, saya tak boleh macam tu. Satu hari Umar jalan, ada orang nak poyo-poyo, acah-acah Saleh depan Umar. Nak buat gaya Saleh depan Umar. Umar ni, kalau Umar berjalan satu lorong, kata Nabi, syaitan takkan pilih lorong tu. Syaitan takkan pilih lorong tu. Bermaksud, sehingga syaitan pun tak berani. Engkau nak berlagak saleh depan Umar, kalau dia betul-betul saleh, cara yang syar'i, tak apalah. Bila Umar tengok, Umar tanya, Umar dia ada kayu pendek, Umar selalu bawa. Macam apa, kalau tentera dan polis tu dia ada kayu tu. Ni bukanlah syariat. Nanti keluar-keluar dia kata, ustaz, mana saya nak cari kayu tu? Sunnah Umar. Tak. Macam tongkat. Tak, tongkat Nabi pakai tongkat sebab orang hadiah kat Nabi. Dia macam style lah. Dia bukan ada unsur sunnah keagamaan, tak ada. Macam apa Nabi SAW, Nabi pernah tu masa Nabi rambut Nabi belah tengah dan kemudian Nabi belah tepi. Bukan sunnah pun. Diceritakan Nabi suka bahagian tepi kaki unta. Jadi kaki kambing. Jadi sehari nanti kalau katakan ada, kan zaman ni kalau makan kambing saja, kambing gulit, itu sunnah. Semua terpa nak makan part tu lah. Tak sunnah. Nabi suka labu, semua cari labu untuk buka ni. Tak. Itu adalah nilai kemanusiaan. Bila Umar ada, Umar tengok satu orang, dia boleh bercakap, dia nak buat gaya zuhud, cakap pelan. Umar ambil, Umar pukul sekali. Umar dia punya kaki pukul tu je, pak dia. Dia kata, irfa' sautak, angkat suara kau. Innal Islam laysa bimarid. Angkat suara. Islam ni bukan orang sakit. Cakap biar jelas. Cakap biar orang dengar. Pakai biar kemas. Pakailah selebet kan. Adalah sikit kari, apa semua. Kenapa saya ni zuhud? Tak. Umar pantang sungguh benda tu. Pakaian kemas dia. Dan bila Sa'id datang, Sa'id berlawan, sehinggalah Sa'id ditangkap. Sa'id ditangkap dan dia tak bersetuju dengan Hajjaj. Hajjaj ni gubernur. Ketika itu khalifah tertinggi adalah Hisham ibn Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ni dikira sebagai presiden. Yang dia ni mungkin ketua tentera ataupun gubernur, menteri besar di kawasan wilayah. Hajjaj dia jadi ketua tentera. Adik dia Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi menjadi gubernur, menteri besar di Yaman. Jadi apabila Sa'id datang, Sa'id ditangkap oleh Hajjaj. Dia mengajar, dia kata aku tak setuju dengan benda ni. Dia semua cakap benda jelas lah, dia tak main isu peribadi. Jadi bila Sa'id kena tangkap, Sa'id nak dibunuh. Sa'id nak kena bunuh. Bila Sa'id nak kena bunuh, dialog dia yang ditulis oleh sejarah, antaranya Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia pegang Sa'id,
Dia tanya nama, Masmuk. Nama hang siapa? Dia kata, nama aku Sa'id bin Jubair. Sa'id, maksud Sa'id ni gembira, happy, bahagia. Sa'id bin Jubair. Jubair ni benda yang tahan lasak, tahan, dia keras, tak bagi pecah. Maksudnya orang tu tahan lasak. Bila Hajjaj dengar, Hajjaj suka maki. Kata, tak, nama hang bukan Sa'id gembira bin Jubair tahan pecah. Dia kata, nama engkau Syaqi bin Kusair, derita anak lelaki bin cepat pecah. Dia kata macam tu. Sa'id dengar, Sa'id kata, tak apalah, dia nak kata, dah. Sa'id tak bagi ruang. Dia kata, bal ummi a'lamu anismi minka. Mau aku tahu masa namakan aku daripada kau? Dia jawab. Kemudian dia kata, Hajjaj, dia jawab, dia tak lepas. Dia kata, syaqaita anta wa syaqiyat ummak. Celaka engkau, celaka mak kau sekali. Hajjaj jawab. Buka dalam ni. Sa'id tak jawab. Sa'id kata lagi, Sa'id kata, al-ghaib indallah wa laysa indak. Celaka ni, derita di akhirat ni bukan urusan kau, urusan Allah. Kau tak payah nak komen aku dengan mak aku lah. Pasal dia jawab. Sebab tu kalau kita tengok, baca teks asal mereka ni, mereka bukan jenis serah je, tak apalah aku kena, tak. Dan kemudian Sa'id Al-Hajjaj kata, la ubaddilannaka bid-dunya naran taladha. Sebab Hajjaj ni, dia orang, Hajjaj tuan tahu siapa Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni jahat. Tapi dalam waktu yang sama, Hajjaj ni yang meletakkan baris dan titik kepada Quran. Dia orang bahasa, dia orang dalam Quran, dia hafal Quran. Sebab tu jangan ingat ustaz-ustaz yang hafal Quran, ustaz-ustaz yang menyembang ni bukan kaki tipu. Semak. Tak apa, saya kutuk profession saya. Yang cakap benar pun mereka, yang jujur pun mereka, yang menipu pun mereka, yang mengampu pun mereka. Sebab itu, itulah yang akan masuk dulu neraka, itu jugalah yang akan masuk ke dalam syurga. Kerana agama senjata yang paling ampuh di dunia ni. Bukan Islam lah, Kristian pun sama, Yahudi pun sama, Buddha pun sama. Agama digunakan manipulasi. Dia kata, aku akan tukar dunia kau ni menjadi api yang membakar kau nanti. Apa kata Sa'id? Ini orang-orang Quran. Antara mufassir besar lawan dengan orang yang meletakkan baris dan juga titik dalam Quran. Dia kata, jawab dia, lau alimtu anna dhalika biyadik latakhadhtuka ilaha. Tengok dia sindir lagi. Dia jawab apa? Kalaulah aku tahu kau ni boleh ubah dunia ni menjadi neraka ataupun menjadi api, aku dah ambil kau jadi Tuhan dulu. Tengok jawapan Sa'id. Lepas tu, baca salaf yang awal, mereka bukan apa lemah, bukan tak tegas. Kemudian Hajjaj kata, fama qawluka fi Muhammad? Apa engkau rasa tentang Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sa'id jawab, Nabiyyur rahmah wa imamul huda. Nabi rahmat, imam bagi petunjuk. Dan kemudian dia ada kesan pro kepada Kem Ali radhiyallahu an. Dan dia tanya, fama qawluka fi Ali ibn Abi Talib ahwa fil jannah am wa fil nar? Apa pandangan engkau tentang Ali? Apa pandangan engkau tentang Ali? Dia di syurga ke di neraka? Dia ada isu ketika tu, sebab bila Ali radhiyallahu an mati dibunuh, yang ambil ketika itu Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali, dia melihat pertembungan ketika itu antara Ali dan juga Muawiyah, yang menyebabkan Al-Hasan serahkan kepada Muawiyah. Isu politik ketika itu selesai, dan mereka ada perseteruan antara Ali dan juga kes Ali dan sebagainya. Apa yang berlaku? Dia kata, aku tak masuk syurga, nanti aku masuk syurga aku abang kat hang. Sama ada Ali duk neraka, duk syurga. Sa'id tu bin Jubair. Sebab tu, bila kita baca Quran, kita baca dan kita faham Quran, untuk menjadi orang agama, saya jaga salat 5 waktu, saya jaga Quran saya, bukan bermaksud kita tak boleh untuk pergi berjalan, untuk buat kehidupan biasa kita. Tak. Islam tak pernah menghalang benda tu. Islam tak menghalang benda-benda tu. Kata, habislah kalau aku jaga ni, satgi aku tak boleh melepak dengan kawan-kawan, aku tak boleh pergi karaoke.
Saya ingat, apa masalah? Contoh orang kadang-kadang bila saya pun, orang tanya nak pergi karaoke, nak pergi tengok wayang. Di sana ada hadis palsu orang Melayu tentang masuk wayang 40 hari tak terima salat. Dia kata antaranya adalah dialog Nabi dengan iblis, antara tempat dia suka adalah wayang. Dia ada satu bab dalam hadis dipanggil sebagai kritikan terhadap sanad. Kalau saya kritik, saya tanya, dia ada TGV JAC ke apa di zaman Nabi? Tak ada. Benda itu hanya tempat kita tengok cerita yang baik, cerita yang tidak membawa kepada maksiat. Okey, awak bersama kawan-kawan pergi menyanyi, apa masalah? Dia merasakan kalau katakan ini macam gaya barat, macamlah gaya timur tu Islam sangat. Betul? Ukuran dia bukan mai datang daripada barat haram, datang daripada timur halal. Tak. Banyak juga kita punya adat kita, adat Hindu, adat Buddha. Kalau kita dulu dia haramkan yoga. Sebab apa? Yoga ada kesan Hindu. Pergi kat silat, ada benda-benda syirik tak? Be consistent. Haramkan juga silat. Minta kebenaran tanah, tempat lah, apa, mambang itu, mambang ini. Apa benda kau? Yoga kau haramkan, silat tak nak sentuh. Sebab apa? Dalam majlis fatwa semua orang Melayu. Logik tak? Betul lah. Kalau kita nak konsisten, kalau yoga daripada Hindu, yang silat ada banyak benda-benda syirik, haramkan juga. Sebab tu saya kata, orang agama bila jadi agamawan, tambah cerdik bukan tambah bodoh. Kan? Tambah cerdik bukan tambah bodoh. Dan orang agama kalau bukan bidang dia, semalam ada apa viral satu mamat mana lah, apa geng-geng mi segera kan, jadi PU lah, jadi imam muda, sebut pasal vaksin. No, kalau bukan bidang kau, senyap sudah. Senyap sudah. Kadang cakap dalam bidang tu pun bahasa tak ada, dia pun tak faham. Sehingga dia kata, oh yang baru mati disebabkan kesan orang tak vaksin baru satu. Oh kau tunggu jadi pandemik baru kau nak bising. Sebab orang agama dia bukan tahu semua benda. Macam saya, tuan-tuan tanya tentang perbankan Islam, saya senyap, saya tak tahu. Bukan kita tahu, tapi bukan kita kepakaran dalam bidang tu. Tuan-tuan saya tentang hadis, saya jawab. Ini tentang vaksin, English pun tunggang langgang. Baca artikel. Kalau tentang medical ni kebanyakannya bukan dalam bahasa Melayu. Artikel dia, journals dia dalam bahasa English. Dalam bahasa Inggeris. Itu pun tak lepas kemudian nak belagak bercakap. Saya suka kepada perkataan Ustaz Ismail Kamus dulu. Kan senyap kan bagus. Orang tak tahu bodoh ke tidak. Bila cakap, confirm bodoh. Dia kata, sebab tu kebaikan banyak pada senyap ni. Orang tengok dia gaya macam hebat, tapi dalam hati dia tu, aku tak tahu apa ni, buat gaya je. Dia diam, tak apa, saya tak mau ulas. Kan bila dia buat saya tak mau ulas tu nampak, dia ni hebat. Sedangkan aku tak tahu ulas sebab aku tak tahu apa. Yang kedua, saya suka kepada tabiat Tawus Ibn Kaisan ataupun Ibn Kisan. Sebelum saya jawab soalan ni dan tuan-tuan mungkin ada soalan. Tawus ni datang daripada Yaman. Tawus ni dia lebih hebat. Tawus pada zaman Tawus ni dia mati di Muzdalifah. Kehidupan dia hampir setiap tahun dia pergi haji. Dia duduk di Mekah. Dia anak murid Ibn Abbas. Pakar dalam Quran. Tuan-tuan, saya akan cerita tentang perangai dia ni. Bahasa orang muda, dia ni kuat menganjing. Paus ni dia kuat menganjing pemerintah. Dia tak suka dengan pemerintah, dia suka menganjing pemerintah. Kemudian, apa yang dia buat? Tapi kata Ibn Abbas ni adalah pakar dalam hadis. Dia sahabah dalam Quran. Nabi doakan dia. Nabi pegang dia, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi pegang kepala dia. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan pandaikan dalam tafsir Quran. Kalau Nabi doa kepada kita secara personal, rasa-rasa doa tu jadi ke tidak? Jadi. Tapi Ibn Abbas dia tak duduk rumah. Dia relax, kata, kau tak buat apa ke Ibn Abbas? Kau tak dengar dulu Nabi doa kat aku? Kau nak suruh aku buat apa lagi? Tak.
Sahabat kata, kadang-kadang kami melihat selepas daripada subuh Ibn Abbas, dia budak, dia duduk dekat pintu sahabat yang tua, dia tertidur. Tunggu sahabat tu keluar daripada rumah, dia nak ambil riwayat hadis tentang tafsir Quran. Still belajar. Walaupun daripada segi logik, Nabi dah doakan tu, Allah dah, secara logik Allah Ta'ala terima doa. Dia cari pintu-pintu sahabat. Sehingga dia kata, Mada sya'nuka ya Ibn Abbas? Kau buat apa ni? Kau habaq kat aku pergi jumpa engkau. Engkau keluarga Nabi, kami tak layan keluarga Nabi macam ni. Tapi Ibn Abbas kata, tak, aku pergi menemui guru-guruku di pintu-pintu rumah mereka. Ibn Abbas kata apa pada Taus? Kada anni antura ila ahli jannah. Aku tengok kat Taus ni, aku seakan-akan melihat kepada ahli syurga. Tu komen Ibn Abbas kepada Taus Ibn Kaisan. Aku tengok Taus, aku rasa dia ahli syurga. Kalau kita ni komen kat orang yang lebih hebat, okey, nampak dia ni ahli syurga, insya-Allah dia ni orang hebat. Sebab kita tak ada apa. Tapi orang yang dijanjikan kehebatan dia oleh Nabi, sebut dekat tabi'in anak murid dia, aku seakan melihat pada Taus ni, dia ahli syurga insya-Allah. Satu hari Hisham bin Abdul Malik dia buat haji ke Mekah. Dia kata, bawa ke itu ni bisahabatir Rasul, datangkan kepada aku ni siapa-siapa di kalangan sahabat supaya bagi nasihat dekat aku. Kata sahabat dah habis dah, semua mati dah. Dia kata, man adrakas sahabah, siapa yang jumpa dengan sahabat, iaitu tabi'in. Dia kata, dia dipanggil Taus bin Kaisan. Dia mungkin macam dalam Balai Rum Seri lah ni kot, tempat yang hebat lah. Hisham duduk di atas singgasana dah. Tentera dia apa semua berdiri atas tepi dah. Taus mai datang. Taus sampai dekat pintu, dia buka kasut, dia jalan-jalan, Assalamualaikum Hisham. Dia duduk. Hisham tangan menggetar, nak bunuh dia. Kurang ajar, kira kurang ajar. Dia ada tabiat. Masuk dalam, ketika berjumpa dalam majlis macam tu, buka kasut bermaksud hina tuan rumah. Hina tuan rumah. Sebab benda ni ikut culture kita. Macam Mak Saleh lah, kita tak buka kasut. Tapi cuba buat raya ni, kepala kita hilang. Kemudian dia masuk-masuk, dia duduk terus. Assalamualaikum Hisham, dia duduk. Kemudian Hisham tengok kepada Taus, dia kata, madza sana? Ma hamalaka ala ma sana'at? Apa yang menyebabkan kau buat benda ni, Taus? Ni yang Ibn Abbas kata ahli syurga, dia rasakan dia ni ahli syurga. Dan dia tokoh. Kita ni, kami belajar, kita akan tengok riwayat-riwayat dari Taus, bagaimana dia riwayatkan hadis tentang tafsir. Taus kata, wa madza sana'? Apa aku buat? Dia kata, tempat aku ni bukan kotor, pasal apa kau buka kasut? Apa Taus kata? Taus jawab, aku hari-hari pergi masjid buka kasut, Allah Ta'ala tak marah pun. Tengok dia jawab. Masa dia marah tu, penasihat dia pegang, dia kata, ini tanah haram Allah dan tanah haram Rasul, kau jangan buat apa-apa. Dan dia tu Taus, anak murid dia ramai, jangan sentuh dia. Dia tahan. Lepas tu terus dia marah. Dia kata, pasal apa kau buka selipar? Kau buka kasut kau? Aku masuk masjid hari-hari buka, Allah tak pernah marah aku. Siapa kau nak marah? Janganlah marah. Dia diam. Kemudian engkau masuk tadi, engkau bagi salam, fala tukannini, dan engkau tidak mengkunyahkan aku. Dalam bangsa Arab, dia panggil nama, first time jumpa, panggil nama, kira biadab. Dia kena panggil dengan kunyah. Kunyah ni adalah abu-abu. Maksud dia, contoh, kalau kata kita ada anak Abdul Rahman, kita Muhammad, anak kita Abdul Rahman, anak kita Abdul Rahman bin Muhammad. Jadi kita ni dipanggil Abu Abdul Rahman. Kalau perempuan ada anak nama Abdul Rahman, dia dipanggil Ummu Abdul Rahman. Itu tabiat Arab. Kalau anak perempuan pertama dia Fatimah, lelaki dipanggil Abu Fatimah, bapa Fatimah. Perempuan dipanggil Ummu Fatimah. Itu tabiat Arab. Jadi bila kali pertama dalam majlis rasmi, kita tak panggil orang, kalau dalam culture Arab kita tak panggil nama. Kita akan panggil gelaran dia, kita akan panggil kunyah dia. Macam dalam Raja Saudi, ya Aba Mit'ab, lagi ya Aba Abdullah. Ini Hisham, anak dia Muhammad. Patutnya Taus bila masuk dia kena panggil ya Aba Muhammad. Dia pergi salam. Kita Assalamualaikum ya Aba Muhammad.
Lepas tu dia kata, kenapa falatukan ni kau ni tak bagi kunyah kat aku? Taus jawab, dalam Quran Allah panggil Yusuf wa idh qala Yusuf, Allah panggil Daud dengan nama Daud. Dalam Quran juga Allah panggil musuh dia, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak salah aku panggil nama. Kau nak panggil kunyah kan macam Abu Lahab. Dia diam. Dan kemudian yang ketiga, dia kata, aku tak izin kau lagi duduk sebelah aku. Pasal apa kau duduk? Kemudian dia jawab, Taus kata, aku mendengar Ali radhiyallahu an kata, Iza aradta an tanzura ila ahli nar, sekiranya engkau nak tengok kepada ahli neraka, fanzur ila jalisin wa qaumuhu haulahu qiyam. Kalau kau nak tengok kepada ahli neraka, kau tengoklah kepada satu orang yang duduk dan kaumnya berdiri sekeliling dia. Aku masuk tengok kau duduk, aku duduk juga, kan kita berdua duduk, tak jadi kau ahli neraka. Taus kata, senyap. Kemudian dia diam. Dia kata, wa'izni, bagikan aku nasihat. Dia kata, Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahawa di dalam neraka itu ada kala jengking, ada ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar. Dan dia sebutkan, dia kata, dan engkau tahu untuk siapa? Tanya Taus. Dia kata, tak tahu. Ia diberikan kepada pemimpin yang tidak adil kepada rakyat. Dia jawab kepada Hisham zalim. Dia kata, Allah menjadikan, kau tahu apa kala jengking yang besar dan ular-ular ni? Kita tak tahu. Allah buat untuk pemimpin dan pemerintah yang tidak adil. Assalamualaikum. Dia belah. Dia tak ada. Hajjaj tengok, bising apa dia tu? Buat main. Dia tanya, Hajjaj tanya dekat dia punya tentera, dia kata, manhu? Siapa dia tu? Kawan dia tak tahu, nak kena jawab tapi tak tahu jawapan. Dia kata, minal muslimin, daripada orang Islam. Aku tahu daripada orang Islam. Dia tak ada lagi tawaf di sini. Hajjaj marah. Tak situ saya main-main. Guru saya baca, saya tengok balik betul. Kita panggil dia. Dia kata dekat orang tua tu, Taus kata, aku kesian kat orang tua ni. Satgi dia ni kena bunuh lagi ni. Tapi Taus tengok pada dia jauh. Dia kata, orang tua dia dipanggil, min aina ant? Daripada mana kau? Daripada Yaman. Okey. Dia tahu Yaman, gubernur dia adalah adik dia, Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi. Nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Adik dia Muhammad bin Yusuf. Dia kata, kaifa taraktum Al-Yaman? Macam mana kau tinggalkan Yaman? Dia kata, bagus. Macam mana dengan pemimpin dia? Adik dia lah. Dia kata, taraktuhu saminan ghashwuman labbasan khaufan minal makhluk wa muti'an lil khaliq wa muti'an lil makhluk wa muti'an lil makhluk wa 'asiyan lil khaliq. Orang tua ni dia jawab jelas, dia kata, oh, pemimpin dia, adik kau, aku tinggalkan dalam keadaan gemuk, saminan, labasan, pakai hebat, rakaban, bawa ni pi sana sini, taat kepada makhluk, melawan Tuhan. Hajjaj terdiam. Dia kata, lepas tu Hajjaj kena 2-3 kali, Hajjaj suruh dia belah. Kata, alhamdulillah dia selamat. Dan kemudian Taus kata, ketika aku berada di Arafah, aku melihat dia kali kedua. Dia mempunyai doa yang sangat hebat. Dia doa kepada Allah, ya Allah, kalaulah haji aku ini Engkau tidak memberikan pahala, berikanlah aku pahala di atas haji aku tidak diterima. Maksud aku sabar di atas haji aku yang tidak diterima. Hebat. Sebab tu orang belajar Quran, orang belajar agama, steady. Tuan-tuan jangan takut untuk hilang identiti sebenar. Kadang-kadang pergilah ke mana, selama mana ia tidak maksiat. Walaupun saya ke kawan-kawan duk ajak pergi tengok, kadang cerita munasabah lah. Dia di wayang pun dia takkan tayang cerita lucah kan. Semua kena dalam penafizan. Kita pergi. Tapi masalah bila keluar-keluar, Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, kacau Muhammad ni. Tak kenal tu. Dia pergi waktu-waktu yang orang tak datang lah, ataupun wayang-wayang yang memang takkan ramai orang. Tak
tak memerlukan anda. Saya bukanlah kempen, saya bukan wakil kepada mana-mana pawagam untuk ni kata nama agama, tetapi saya nak katakan bahawa agama tidak melunturkan kebiasaan kita selama mana dia tidak salah di sisi agama. Bila satu orang buat benda ni, macam contoh bila saya salat saya salat, bila orang, saya tidak pernah setakat ini menjadi imam tarawih pada setiap malam saya pakai kopiah. Saya tak pernah setakat ni. Sebab saya memang berusaha untuk menghilangkan tabu dalam masyarakat. Mesti pakai kopiah. Tak pakai, pakailah. Saya tak ada masalah. Tetapi bila kan bagus pakai kopiah ada pahala. Itu yang saya masalah. Sejak bila kata pakai kopiah dapat pahala? Tak ada nas yang kata dapat pahala. Contoh orang pakai, seakan-akan dia kalau katakan dia pakai jubah tu berpahala berbanding orang yang mungkin pakai jeans, pakai t-shirt, tutup aurat. Tak, selama mana you tutup aurat, perempuan nak pakai tudung. Bukanlah tudung yang lebih, selama dia tutup aurat, okey. Tudung nak lipat satu kepala, lipat satu badan, terpulang. Selama mana dia tutup aurat. Salah faham orang bila dia takut kepada agama, dia telah pun ditakutkan oleh orang agama yang tak jujur. Baca Quran, jaga salat 5 waktu, jaga halal, jaga haram, jaga Quran kita. Dan teruskan kehidupan. Teruskan kehidupan. Malaysia ni orang agama terpaksalah jaga kan, kadang kena pakai macam ni. Kalau saya study dulu, saya mengajar, saya pakai jeans ke, saya pakai t-shirt ke, tak ada siapa yang akan kata. Sebab negara tu bukan negara Islam. Lebih seronok kita. Bayangkan kalau katakan pakai baju Melayu, dia tak boleh baju yang sama. Orang rakam. Saya tengok 10 rakaman baju sama. Kalau kita pakai t-shirt sama, tak, aku ada t-shirt ni 10. Jadi agama tidak melunturkan kebiasaan kita. Teruskan kaedah apa kehidupan biasa, jaga yang perlu wajib jaga, lari daripada benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan verbal ke? Sebelum saya tutup, ada soalan verbal lisan? Tak ada. Saya ada soalan bertulis. Saya ada sedikit kemusykilan mengenai cerita yang saya dengar daripada sahabat saya. Ceritanya begini. Di zaman Nabi Musa ada seorang lelaki sudah berkahwin tapi belum mendapat zuriat sekian lama. Lalu terdetik di hatinya untuk bernazar. Nazarnya kalau dapat anak akan aku minum air kencing anjing hitam. Bodoh macam tu. Ditakdirkan isteri dia hamil, lalu dia runsing bertanyakan kepada Nabi Musa. Syariat Nabi Musa berbeza dengan syariat Nabi Musa, Nabi ini. Kalau nazar haram kena tunaikan juga, tapi pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak perlu tunaikan kerana kena bayar denda, dam. Lalu Nabi Musa menasihati lagi tersebut untuk menadah air yang jatuh dari bumbung orang yang tidak salat, kerana air tersebut lebih hina daripada air kencing hitam. Pandai pula kena tipu macam tu kan. Pertama, cerita ni tak sahih. Cerita ini kalau ada pun dalam Israiliyat, dan kita tak boleh menjadikan sebagai hujjah. Kita tak, mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin ada dan mungkin tidak. Pertama, dalam rekod, dalam hadis dalam Quran, tuan-tuan pernah dengar memang disebutkan tentang salat, tetapi tidak disebutkan bagaimana mereka salat. Bagaimana mereka salat. Dan Nabi Allah Musa, syariat dia berbeza-beza. Dia ada banyaklah kritikan ni. Pertama, kalau katakan ia berlaku dulu sekalipun, ia tak menjadi isu pada zaman. Dan kita jangan, Israiliyat ni jangan sembang macam benda tu confirm ada. Tak boleh. Kita acknowledge kewujudan cerita tu, tapi kita kata, oh memang ada. Tak boleh. Kita dilarang daripada benda tersebut. Pertama. Macam juga cerita Zulaikha dan Yusuf. Yusuf nama memang ada. Nama Zulaikha itu adalah Israiliyat. Dan tidak ada satu riwayat, sama ada riwayat Israiliyat dan juga riwayat yang palsu pun kata Zulaikha kahwin dengan Nabi Yusuf. Hanya pada kad-kad kahwin orang Melayu saja. Jadi kalau antara Yusuf dan Zulaikha, ini bohong. Tak ada rekod kata mereka kahwin. Tak ada rekod mereka kahwin. Bahkan nama itu dinamakan Zulaikha. Tak ada hadis yang sokong benda tu. Kita kata ada perempuan dinamakan, dikatakan nama dia Zulaikha. Okey. Tapi bila kita tulis secara macam confirm, itu salah. Okey? Yang itu kalau katakan cerita ni wallahu a'lam, setakat pengetahuan kita ia tak wujud. Kalau katakan dia wujud pun di dalam Israiliyat tidak mempunyai manfaat besar dalam agama ni. Dan apa-apa nazar yang salah, apa-apa nazar yang haram tidak maksud dia gugur. Saya ni bernazar untuk pergi minum arak, tak boleh. Minum air kencing pun tak boleh. Kira dia tidak, nazar itu tidak dikira, tidak sah nazar itu. Dan nazar ini
Nazar dia secara umum. Ulama hadis dia memakruhkan nazar bersyarat. Aku buat ini, ya Allah kau bagi ni, aku buat ini. Macam kita boleh bargain dengan Tuhan pula. Tuhan kata engkau nak buat, tak buat. Bahasa kita, ada aku kisah. Aku tidak menambah kekayaan aku, tidak mengurangkan kekayaan aku, kemuliaan aku. Sebab itu menjadi makruh. Tapi bila telah pun dinazarkan, wajib untuk tunai. Tapi daripada segi makruh, dia makruh lah. Macam kita buat tawar-menawar dengan Allah, tak boleh. Dan tidak patut untuk makhluk pergi tawar-menawar. Awak ni adalah hamba, pergi tawar. Kita pergi masuk ofis, jumpa dengan bos ni. Bos, ingat nak bagian tu benda, bos. Apa dah? Ingat nak kerja 3 hari, tapi gaji jangan turun. Boleh. Gaji 3 hari. Apa, cutilah 3 hari, tapi selama-lamanya. Kan? Dengan bos kita pun kadang kita tak boleh. Dengan Tuhan kita nak buat. Jangan. Soalan seterusnya, menyentuh bab air tangan orang yang tidak solat, menitik kemasakan dan orang yang memakannya akan gelap hati kesan kekotoran air tangan tersebut. Bagaimanakah kalau ini terjadi semasa kita membeli makanan berbuka puasa daripada tukang masak yang tidak menjaga solat? Hebat pula dia boleh jaga. Sejak kali tukang masak, abang solat tak? Sebab gelap saya hati saya. Atau semasa kita makan di restoran gerai pada hari tersebut. Pertama, dia sebut tu dia pun tak jaga. Pertama, salat. Pertama, kita doa kepada Allah, kita jaga salat 5 waktu kita. Saya ni tak cukup Ustaz. Salat. Setiap kali kita sampai pada waktu, ya Allah, jadikanlah aku menjaga salat aku. Saya ni tak salat lagi. Salat. Kerana kita tak sempurna, kita salat. Kerana kita tak salat, tak cukup 5 waktu, kita salat. Kita usaha. Kita kena pegang satu benda. Aku akan mati dan aku akan bertemu dengan Allah. Kalau kita rasa aku tak mati, tak apa, it's okay, tak payah salat nanti. Tapi kalau kita yakin kita akan mati, kehidupan kita adalah benda tak pasti. Ni, lepas ni kita keluar, tak pasti kita hidup. Tapi lepas ni kita mati, benda yang pasti. Semua orang akan berakhir. Sebab tu kita terpaksa untuk makan, untuk survive. Untuk hidup kita terpaksa struggle. Untuk hidup terpaksa struggle. Untuk mati tak payah struggle. Lek je duduk rumah tak makan 3 hari, mampuslah. Kan? Betul tak? Tak susah. Tapi untuk hidup terpaksa datang kerja pagi-pagi, nak masuk jam, keluar jam. Benda susah. Dan kita, sebab tu Nabi kata ingat kematian. Kita mati, jaga salat. Saya tak rugi. Saya dah beritahu kat tuan-tuan puan-puan, saya tak rugi. Lepas ni Allah Ta'ala kata, kau tak beritahu? Aku dah beritahu ya Allah. Ini qad balagh, aku dah sampaikan. Kita sendiri, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kata Quran. Kamu akan datang kembali pada aku dalam keadaan berseorangan. Sayang kat mak, sayang kat ayah, sayang kat anak, sayang kat laki, sayang kat bini, tak ada manfaat. Di akhirat tanggung diri nafsi, diri aku. Dan isu ni juga, satu dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah kata dalam surah An-Najm, satu orang berdosa, dia takkan tanggung dosa orang lain. Orang tu tak salat, tiba-tiba hati kita gelap. Apa benda macam tu? Contoh dia kata, kalaulah makan benda tak halal, kan? Benda ni kena pastikan ada cok halal jakim. Nanti hati gelap. Anak orang bukan Islam, macam contoh orang kita suruh bahaskan anak orang Cina, kan? Oh ni nanti benak belajar tak pandai, dia makan khinzir tu mungkin setiap minggu, tiap-tiap hari, cerdik je. Dia bila tak cerdik, dia salahkan orang. Bila suruh belajar, balik-balik anak dia main game, dia pun tak apalah, mainlah game dulu, nanti sambung belajar. Tengok lepas 3 jam, abang sambunglah belajar. Dia tak kata apa. Anak orang bukan Islam, dia hantar pergi belajar. Bila bodoh kan cari ustaz. Ustaz hilangkanlah kebodohan dia, doakanlah hilang bodoh dia ustaz, degil dia. Engkau tak pandai jaga anak, kemudian orang lain terpaksa selesaikan. Sorry to say, saya cakap memang kasar bab ni, sebab kita letih. Mai datang ustaz, buatlah air penawar untuk anak saya cerdik. Awak sendiri tak cerdik jaga anak, kemudian awak minta orang cerdikkan anak awak. Mentaliti ni, sebab saya suka membaca buku Syekh Al-Hadi. Syekh Al-Hadi bila dalam Faridah Hanur, dalam banyak buku dia, bahasa dia kasar. Pendeta Zakbar dalam buku dia, perangai bergantung kepada diri sendiri, baca lagi kasar. Dia kata orang Melayu itu
hidupnya bergantung pada orang lain, mati pun bergantung pada yasinan orang. Masa hidup tak nak solat, kemudian dah mati suruh orang masukkan dia dalam syurga. Kan kasar tau. Kita pun suruh belajar, tak mau belajar. Kan, bila tu datang ustaz-ustaz doalah, ni anak saya nak exam. Kalau tak boleh dengan, kalau katakan minuman air tu bolehlah jadi dia cerdik, tak payah aku ambil kau punya ni, bayar aku 4 juta aku pergi buat kat Keempangan ni. Betul, wallahil azim, saya sumpah atas nama Allah, kalau boleh buat saya pergi kat Keempangan, besok pagi penuh Masjid Shah Alam subuh. Sebab dia memerlukan kepada usaha. Al-Imamul Bukhari habis makanan, bekalan, dia makan daripada akar-akar kayu. Akar-akar kayu. Dia tak pergi kismis ke apa. Ini kismis 1 tan dah makan. Sorry bahasa, bengapnya tinggi juga. Belajar tak mau, betul. Tak payah tanya, di sekeliling kita wujud, betul atau tidak? Belajarnya tak mau kan? Tapi doanya ke Allah nak 5A straight A. Tidak setara antara usaha dan juga tawakal dia kepada Allah. Kalau dia jual di atas zahir, adakah adil bagi Allah Azza wa Jal untuk hukum kita? Dia tak salat, aku gelap hati. Dia tak salat, aku gelap hati. Tak ada. Tak wujud benda tu. Dia tak salat, dia gelap hati. Dia tak salat, dia masuk neraka. Aku salat, aku masuk syurga insya-Allah. Sebab itu bagi orang, sebab tu fatwa kami di Perlis, bila isu, contoh dulu ada kerajaan Pulau Pinang, dia bagi daripada duit cukai-cukai haram kepada orang-orang miskin. Jadi makcik-makcik ni pun keluarlah di TV3. Oh, si alam makcik tak nak ambil duit haram ni, pulangkan. Belakang ambil balik kan. Duit banyak 500. Bukan beri, kerajaan negeri bagi. Cuma dia bagi dan dia kata ini duit haram. No, haram kepada penerima. Dia tak haram kepada orang pihak ketiga. Contoh, si ayah menang loteri. Balik-balik dia kata, ni mah ni duit apa belanja bulan ni. Abang, selama ni tak pernah bagi. Aku kenal orang tadi. Kena loteri. Daripada dia ambil, si ayah ambil haram, duit judi. Duit kepada bini dia dan anak-anaknya tidak dikira haram, dikira nafkah. Dikira nafkah. Keberkatan itu isu lain lah. Tapi haram ataupun tidak, tak haram. Sebab kalau tidak, dia tunggu-tunggu, bang, bagilah duit halal. Kau tunggulah lagi 10 tahun. Zalim pada dia. Dia ambil halal, anak dia guna. Habis tu inilah menyebabkan benar. Yang selama ni tuan-tuan kerja haram kat sini, halal kan? Anak-anak insya-Allah semua baiklah. Orang lain, company lain, jumlah kebenaran tu pun tinggi. Makan daripada duit halal juga. Sebab tu isu dia bukan isu bagi, isunya adalah bagaimana kita uruskan. Kalau kata duit gaji itu haram, maka anak benak. Siapakah bapak dia yang paling buat kerja yang haram? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak dia Azar dalam Israiliyat. Apa kerja dia? Buat berhala. Takkan buat berhala halal. Takkan Nabi Ibrahim selama tu makan daripada duit orang lain. Mesti dia membesar daripada duit bapak dia. Tetap dia menjadi Khalilur Rahman. Bukan saya kempen supaya lepas ni suami-suami duit loteri tak apalah bagi kepada. No. Yang buat itu adalah haram. Masuk neraka. Allah akan azab. Tetapi isu yang sekarang adalah isu, adakah dia terima halal ataupun haram? Apatah lagi dengan pihak yang tak ada kaitan. Dia tak salat, takkan salah saya. Tiba-tiba saya yang hati gelap. Hati gelap. Dia tak ada hati gelap, hati dia ada tamat. Kalau dia orang yang saleh, kalau dia orang yang saleh, jadi tak ada kaitan, pergilah beli, tengoklah kepada makanan, dan kita pada zahir orang itu baik dan orang itu Islam, kita tak tanya, kita beli. Allah tidak akan menghukum benda yang kita tidak ada kesalahan padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Tak ada? Jadi insyaAllah, semoga Allah rahmat kita. 10 yang terakhir ni tumpukan kepada ibadah, tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Dan apabila kita sampai kepada, jangan kita sampai kepada Idul Fitri dan kemudian kita rasa macam menyesal. Macam aku tak buat apa pula Ramadan ni. Penyesalan itu baguslah, maksudnya kita nak buat lebih baik. Tetapi jangan penyesalan itu memang aku tak buat apa. Itu lebih dahsyat kepada diri kita.
maka kita jangan balik kepada Allah selepas daripada Ramadan ini kita tak diampunkan dosa. Kita sedang dalam proses keampunan Allah ni. Siapa yang puasa, siapa yang qiyam Ramadan, sedang diampunkan oleh Allah. Jadi kita mohon pada Allah keampunan, dan kita sampai kepada Ramadan, dalam habis pada Ramadan seperti mana kita diampunkan keseluruhan daripada dosa kita, dan seperti mana Allah kumpulkan kita pada tengah hari ini, Allah kumpulkan kita juga di syurganya nanti insya-Allah. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum min alladhina ittaba'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alna min muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.